Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Kepada baru sampai, nama aku Syafiq. Dan untuk video aku pada hari ni, aku nak buat review makanan lah. Tadi aku pergi kat kedai runcit, aku cari makanan lah, aku nak makan apa hari ni. Lepas tu aku jalan-jalan nasi makanan. Lepas tu aku ternampak 3 lah makanan yang menarik minat aku untuk aku makan. Dan ya, aku rasa aku boleh ikut buat konten konten untuk review makanan aku pada hari ni. Dan makanan yang aku beli adalah inilah, kuih jam nama dia, kuih jam. Macam korang boleh tengok ni, tulis ni kuih jam. Lepas tu yang kedua, yang ni kek strawberry. Ni aku tengok macam menarik lah, dia punya packaging tu menarik. Jadi aku beli. Dan ni aku tak tahu kuih apa. Aku ambil je, ni macam kuih, macam pau ada, tak tahu pau ke apa. Tapi tak apa, lepas ni kita review apa, adakah ada dalam tu ada inti atau apa. Dan kepada korang, teruskan menonton dan jangan lupa tekan button like, comment dan subscribe. Dan let's go, kita mulakan sesi review kita pada hari ini. Let's go guys. Okay guys, mula-mula sekali kita cuba ni lah, kek ni macam sedap je kek ni. Kita try dulu lah kek ni. Dia punya packaging tu nampak menarik. Tak tahu nak buka di mana. Dia bawah ni macam ada, dia macam bawah ni. Dia ada slow tip guys. Dia slow tip. Kita try. Kita try. Tarik ni. Try dulu, tarik dia, tengok. Itu. Okay. Dia nak nampak menarik, nampak fit lah. Tu yang dia rotate tu. Okay, ni ada nampak. Buka dia, kita try. Bismillah. Macam roti guys, daripada kek ni. Kita try. Bismillah. Apa yang aku boleh komen, sebiji macam roti Apollo, kek Apollo. Rasa sebiji. Adakah ini dikilangkan di kilang yang sama, kilang Apollo? Tak. Masih lembut. Manis tak ada lah. Tak nampak manis, sedang. Lepas tu dia punya structure kau boleh tengok lah, lembut tak? Dengan warna pink dengan warna pink ni, warna oren. Lepas tu warna kuning tengah. Tak ada inti lah. Macam makan sepan. Macam cahaya. Nampak aku ni sesuai untuk orang yang tak ada gigi lah makan. Tak ada gigi, mudah nak makan, lembut. Dalam dia macam ada krim. Nampak kan? Ada krim. Cahaya. Kuih apa ni? Ni macam margarine no? Macam margarine apa ni? Rasa dia macam margarine.
Okay, habis. Sikit habis. Macam try ni pula. Kat sini dia tak tulis nama kuih apa, kek apa, tak ada. Dia tulis nama kilang, nama syarikat Perniagaan Makanan Sri Suria. Tulis lah kan, kuih apa kan. Jadi kita boleh lah tahu. Ni dia buat macam ni, aku anggap ni kuih lah. Selapkan ais. Okay guys, inilah dia texture dia. Tengok di sini texture dia. Korang tengok aku nak try makan ni, nak rasa macam mana rasa dia. Bismillah. Dalam dia kita tengok ada apa. Apa sih? Kuih ni rating lah, aku boleh bagi, kalau 10 aku boleh bagi. Mungkin tak kena kat tekak aku ke. Sekejap kita dulu try. Mungkin aku tak rasa dia punya. Okay guys, aku ingat ada inti guys. Tak ada inti guys. Tu kecewa sikit lah. Aku ingat adalah kacang tu, margarine tu. Jadi mungkin rasa dia mungkin sedap kan. Kalau ni dating, aku boleh bagi kalau 10 aku boleh bagi 4 je. Sebab rasa sekadar tepung. Tadi inti. Ada inti ke ni? Apa dia? Dia macam tak rasa. Nak kata jam, dia ada inti kan. Dia macam bentuk jam lah, macam dia sapu macam tu je. Kamu nampak ya, kita pun yalah, aku nak expect rasa yang sedap pun tak boleh juga. Sebab harga yang aku beli ni RM1.30. Kita boleh cukup lah dengan makanan yang kita makan. Tapi dating aku boleh bagi kalau 10 aku boleh bagi 3 lah. Boleh lah untuk kenyang. Kalau untuk sedap, bagi aku 3 lah. Okay guys, next makanan kita try. Yang pula kuih jam. Ni aku rasa korang pun biasa tengok lah kat kedai Uncit ke, kedai 7E ke. Aku rasa korang biasa tengok kuih ni. Kita try. Ini macam susah ni. Okay guys, ni dia kuih dia. Bismillah. Lembut. Nak tu lembut ingat tak? Makan luar ni memang keras sikit lah. Nak tu keras ingat tak? Boleh digigit dengan cakap dengan itu. Padahal inti hitam tu inti kacang lah. Kacang juga. Kacang. Kacang. Kacang.
Tak pasti macam apa. Tapi boleh. Manis. Tahap kesedapan kalau 10 aku boleh bagi ni 7 lah. 7. Yang manis satu. Kuih jam. Korang boleh dapatkan dekat kedai Lucid. By the way, aku bukan sponsor dari kuih-kuih ni semua Ini aku beli random je. Aku beli kedai, aku tengok, lepas tu aku beli, aku ambil. Sekejap, minum dulu. Okay kan, itu saja untuk video aku pada hari ni, ataupun review aku pada hari ni. Aku dah buat untuk suka-suka je review aku. Nanti aku akan makan. Nanti lah kita makan balik. Cuma aku buat untuk review je lah, sebab aku kenyang lagi. Udah korang, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Dan jangan lupa tekan button subscribe dan like. Semoga kita berjumpa lagi di next video aku, Syafiq. Bye bye guys.